Kelong Paradise Sabak Berenam. Kelong yang sememangnya tak asing lagi di kalangan pemancing-pemancing di Malaysia ini. Siapa sangka kat tengah laut ni ada orang terfikir untuk buat hotel konkrit untuk memancing macam ni. Hari tu member aku ajak follow dia mancing. Dia ajak pun last minute sebab member dia ada emergency, so kenalah cari pengganti. Aku sebenarnya pun rasa berat juga nak follow, tapi yelah last minute betul kan. Tapi lepas dia pujuk-pujuk, aku follow jugalah. Tapi tak siapa-siapa sangka trip 2 hari 1 malam kita orang terpaksa extend. Ribut peti berlarutan dari hari kedua sampai bot pun tak boleh nak ambil kita orang balik. So jom ikuti pengembaraan kita orang tersadai di Kelong Paradise Sabak Berenam. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Harry Kari. Dalam video kali ni, kalau kau tengok caption kau nampak kot, aku nak pergi mancing dengan member camping Amy. Kita pergi camping kan. Kali ni kita pergi mancing pula dekat Kelong Paradise, dekat Baganan Kodok Omar. Aku first time pergi mancing kelong ni. Aku jarang mancing kelong, selalu semua main land base, duduk jeti, duduk bangku tu. Ni first time pergi ke kelong, tapi ni kelong jadi kelong besar. Tengoklah kalau ada hasil, rancak lah video ni. Kalau tak ada hasil, kau layan je lah kan. Tukar. Bawa naik dah. Hadiah. Tak apa. Dia tak kisah, dia ikut panas lah. Malam dia. Dia lagi. Hey. Tukar. Okey. Lepas situ. Tentang kopek kan? Itu juga tak dapat kak. Pergi kat dia juga. Ini besar sikit. Ini terlihat. Ada. Ada. Oh. Tengok tu. Ada lagi ke tak umpan? Habis juga umpan aku. Habis juga? Ada tu makan tu. Habis. Ada Wino, ada. Dapat binatang ni, buat apa? Dia kepit masuk. Dia kepit eh? Putus. Aduh. Tarik terlepas tau. Tahu hidup. Anuk je.
Oh, jadi bidan. Siang. Alright, sudah diseru. Jom kita makan dulu. Nyambuk. Atas ni best. Mancing kat atas ni, baling ambil kau jauh. Tapi itulah, kalau kau kat atas ni panas. Apa yang dia sediakan? Saya kangkung, ikan masin, kari ayam. Makan dulu. Ada bayar Kari ayam sayur, kangkung bola dengan bola ikan masin. paling kecil yang dulu Sam Ren bukan Nak view kecil tu yang nama tu besar menarik. dia ada ad tadi. Oh iya ke? Ha datang ke dia datang Selalu. kayak datang datang Oh ni tu pula. ha Atas ni ada tempat main mahjong, main carom, main pool kecil, mini pool. Ada surau sini, kat satu. Akan ni kat 3 pula. Toilet, bilik. Bilik dom, proton. Ni kom. Katil, kipas semua ada. Aircon pun ada. Aircon ada. Tidur malam selesa. Okey, air sekarang tengah surut habis. Pukul 12 dia surut habis. Bawa makan ikan dari tadi ada seorang abang brother tu, dia je dapat tukar. Dia tadi dia je tukar. Dekat 6 ekor dah dia punya. Lepas tu baru ada satu biji seekor gelama dengan duri. Mungkin sebab tengah surut, nanti kita tunggu air pasang masuk sikit. Test lagi. Oi. Naik gelam. Si Amy main Apollo, mata kecil cari bilis. Kan bilis. Buat umpan. Layan bilis lagi best. Umpau semua. Itulah. Bilis. Dalam ni. Udah ngopek ke mah? udah kopek Oh. Macam tapi tak ada tarik. Tadi siapa? Ini tali orang. Dapat tali orang dengan batu-batu sekali. Tak, kenapa dia macam saling kulit ke apa ni? Lain macam tu dia punya tu. Saja je dia gantung-gantung kat sini. Ya lah. Lain macam. Sakit gigi. Kerapu pertama. Alhamdulillah. Lah ni bang. Mana? Belakang. oh sana
Gerakan pertama. Buka banyak dah. Kuat gila tu. Sekarang dah nak naik full lah. Sekejap lagi pukul 6 full. Pukul 6 full. Kuat gila air dia. Lepas ni dah full, nanti kurang sikit kot. Air mahal ke sini pula. Oh, tak gumpau. Lesen. Lesen. Lepas tu dengan kepah apa semua sekali datang. Kitang tu. Oh, Apollo je? Tak ada umpan? Pakai umpan. Selit udang kopek lah? Udang kopek. Ni kau makan kan? Ya, ni sakit hati naik. Rasa berat kan? Yeay. Tak gumpau. Tak gumpau lepas tu jatuh terus. Tapi ada bukti, tak apa, ada bukti. Yeah boy. Okey lah, asalkan tak gumpau. Adalah aku boleh isi dalam video ni. Tidak, video tak ada apa. Lihat. Kalau mau makan petang. Ha? Kalau mau makan petang. Tu lah. Oh, senang je tu. Tak dah check belum? Dia dah simpan je macam ni. Buat ada nombor 1 lah setakat ni. Boleh. Masalah ni dia bawa. Dah agak dah. Ni kerapu batu. Kerapu batu. Lembut. Oh. Abang.
Ni pergi makan kari pap ni dulu. Kari pap? Ha, atas ada kata. Ya. Makan kari pap. 4 jam. Di atas mandi. Lepas milik lah tengok nak buat apa. Tidur ke apa ke. Pukul 4 aku keluar balik. Mana nak kari pak? Kari pak. Kari pap aku nak 2. Yang tu 1. Satu lagi 1. Di Mana kau? Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 4.30, 4.40. Aku tengok try mancing last. Sekarang lagi nak check out pukul 9. So pagi ni last main. Kita tengok macam mana. korang tengok air pagi ni. Gila rol. Arus kuat gila. Gelora pasang full pukul 6. Oh belakang. Selamat pagi. Sekarang pukul 8. Laut masih bergelora. Hujan. So aktiviti pancing semua kita stop dulu. Tak boleh nak mancing pun tak susah. Kuat. Tu darat kat sana. Darat tak nampak. Hujan. Jangan ribut. Parang malam. So makan dulu, sarapan. Lepas tu tidur balik. Ni kita evident ikan-ikan berimbangan. Makan dulu. Sarapan pagi. Katanya ada ikan masin. Ikan kering goreng tu. Dah terbang. Terbang dengan angin. So makan ni goreng ikan nyekat semalam. Kuih-kuih dengan kasi tengah malam. So ribut kuat juga. Aku tak tahu orang boleh tahan ambil tak. Tapi aku 9 balik. Dan keadaan ribut kuat ni mungkin delay ni. Mungkin flight kita delay. Lewat kita balik. Dia main susu dia. Oi. Hello. Sekarang pukul 12. Kita masih di kandang sini. Map Malaysia dah keluar amaran. Rupanya dia pagi semalam dia buat amaran tadi. Dia buat petik sampai pagi pukul 11 pagi pun dah cakap macam ni. So kita tak boleh nak keluar. Tengok keadaan dia macam mana sekarang. Kuat yang angin. Tengok keadaan kat bawah macam mana. Angin kuat dul. Angin kuat.
dah habis lah, tapi angin kuat gila. Oi. Ni ribut kau ni. Update sekarang pukul 6 lebih. Kita masih stranded dekat Kelong Paradise sebab apa, ribut teruk. Bot tak ada datang, tak ada bot datang ambil kita orang. Estimate dia kata ribut sampai ke malam. Mungkin boleh balik besok. Pening kepala. Laut masih yang kuat, tak ada tanda-tanda macam dia nak slow pun. Tengok sikit. Tak ada tunjuk gaya macam nak slow sebab angin masih kuat semua. So kita makan pun tadi Maggi tengah hari. Malam tak tahu Maggi lagi kot. Selamat Maggi ada banyak. Itu tak bilangin. Masih sama lagi tak apa. Makan lu. Alhamdulillah ada makan sikit. Ni sini. Baca. Sedih. Rasa. Boleh lah. Emergency. Tolong aku ada. Pukul 6.50 masih jalan baik. So kita buat tolong makan emergency. Okey lah. Sedap. Layan tak? Layan tu? Layan sedap. Layan tu? Dalam emergency ni makan ni pun sedap lah. Assalamualaikum. Ni hari kedua kita orang stranded dekat Kelong Paradise. So kita dapat good news. Dia kata nak ada bot akan datang dalam pukul 8.30. Dia datang ambil kita orang. Tak boleh lambat sebab takut angin kuat balik. Sekarang angin dia kuat tapi dia tak ada sekuat macam semalam. Boleh terima lagi lah. Jadi tuan semua kemas tunggu bot datang. InsyaAllah harap bot datang. Bot datang cepat kita boleh settle. Kita dah sehari stranded kat sini ni. Aduh. Okay. Apa-apa update. Selamat. Boleh lah apa? Okey, ini boleh. Oh, kat darat okey? Ha? Kat darat okey? Sekejap lagi lah. Oh ya. Yeah.
Dia kata Adalah. Pilih dua ya, atas bawah. Bawah. Sudah masuk dah. Selamat sampai. Kami selamat sampai. Dapat satu malam free. Ada apa tinggal? Glamour. Glamour. Tak ada kapu. Tak ada orang kata ni. Apa? Kapu. Kapu dah kena kebas. Dah kena kebas. Ambil toko lah. Saya kena. Enggak ni? Enggak. Semua sama size ni. Kita ada kecil ni. Oh ni kapu ni. Hilang. Ada warna tinggi. Nak update sikit. Kita dah sampai JT. Tadi aku tak tahu aku dah update kot. Kita dah sampai JT. Alhamdulillah selamat. Trip kita orang sepatutnya 2 hari 1 malam, jadi 3 hari 2 malam. Yang hari first je mancing, second day tak boleh mancing langsung sebab teruk gila, angin kuat, bergelora gila. So tadi diorang datang ambil tu pun selamat, ada tambah satu boat nelayan yang tekong dia punya. So bawa 2 boat, bawa balik terus dua-dua. Memang laut bergelora. Sepatutnya ada satu trip, ada team lain nak masuk hari ni tapi diorang cancel. So habislah trip kita orang kat sini. Untuk pergi Kelong Paradise, hasil tak banyak. Adalah sikit senangin, tapi senangin pun aku tak ambil video. Ada kerapu, ada senangin, ada gerut-gerut. Tapi tak besar, semua kecil-kecil je. Tukar banyak, glamour boleh banyak pun. So mancing ni tak ada dapat hasil sangat, tapi pengalaman tu mahal. 3 hari 2 malam duduk makanan, makan nasi telur dadah je lah, apa yang ada, Maggi lah. Okay, sampai sini je video aku kot. Kalau korang suka tengok video aku macam ni lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa video hadapan. Bye.